kisah seram hari ini. Like, share dan subscribe. Jambatan Sungai Hitam. Di sebuah pekan kecil yang dikelilingi hutan tebal, ada sebuah jabatan lama yang merentangi Sungai Hitam. Penduduk tempatan percaya bahawa jabatan itu berhantu dan sesiapa yang melaluinya selepas tengah malam mungkin tidak akan pulang dengan selamat. 20 tahun lalu, seorang gadis bernama Mariam dikatakan terjatuh dari jabatan itu pada malam yang gelap dan hujan lebat. Mayatnya tidak pernah ditemui dan sejak itu banyak kejadian aneh berlaku. Ada saksi yang mendengar suara tangisan di tepi jabatan dan sesetengah pemandu melihat kelibat seorang wanita berbaju putih berdiri di jambatan sebelum menghilang begitu saja. Azman, seorang pemandu lori yang selalu melalui jambatan itu, pernah mengalami pengalaman yang menakutkan. Suatu malam, ketika memandu bersendirian, dia melihat seorang gadis duduk di tepi jabatan. Rambutnya panjang menutupi wajahnya. Hatinya berdebar, tetapi dia cuba berfikiran positif. Ketika lori semakin hampir, gadis itu tiba-tiba berpaling. Wajahnya pucat, matanya hitam kosong. Azman segera menekan pedal minyak dan berlalu pergi, tetapi seramnya tidak berakhir di situ. Dalam cermin pandang belakang, dia melihat gadis itu berdiri di belakang lori, masih menatapnya. Azman tidak berani menoleh lagi. Sejak dari kejadian itu, semakin ramai yang mengelak daripada melalui jabatan Sungai Hitam pada waktu malam. Ada yang masih percaya Mariam masih mencari jasadnya. Ada juga yang masih percaya dia menunggu seseorang untuk menggantikannya. Namun, sehingga hari ini, misteri jabatan itu masih belum terungkai. Beranikah kau melaluinya di tengah malam sendirian? Terima kasih menonton. Nantikan cerita hantu yang lebih seram di video yang akan datang. Jangan lupa like dan subscribe.